Dah follow dah bang. Jangan lupa follow. Dan like. Hari ni aku datang sekolah anak aku nak ambil result penilaian untuk anak aku yang darjah 1. Aku yang sebagai ayah ni memang mengharapkan anak aku dapat yang terbaik lah. Dalam masa yang sama, bini aku pun ikut sekali. So aku tengah jalan ni, tiba-tiba ada budak cakap, "Abang, Follow dah bang. Jangan lupa follow. Dan like. Dalam masa yang sama, aku tak boleh nak gelak sangat sebab muka bini aku tengah serius sangat. Kalau dapat penilaian buruk, aku tahu apa yang akan jadi pada anak aku dan aku. Walaupun penilaian ni untuk anak aku, tapi aku pula yang rasa berdebar. Kalau penilaian baik, ikut mak. Penilaian buruk, ikut ayah. Tengok dia berdiri depan pintu kelas anak aku pun dah macam cikgu disiplin dah. Taulah nasib kau kat rumah nanti, Akish, woi. Ya, ni sapu-sapak. Kat rumah tak pernah sapu. Kau bayangkanlah jadual petugas kat dalam kelas pun dia dah komplain. Kau bayangkanlah kalau kat rumah. Okey, ni dia punya ni tak ada apa. Okey, Alhamdulillah. Bini aku senyum dan gelak. Maknanya okey lah penilaian anak aku. Maknanya tak adalah kita nampak singa kat rumah nanti. Alhamdulillah, syukur. Mami lupa nak bagi tahu pensel color hilang lah.